Bermaksud perbezaan damage. Lihat saja perbezaan di antara kedua-dua gol ini. We rise up from the dust and clean my throat. Siap minum air, sempat minum air. Siapa minum air? Siapkan Holy Crystal, dah siap. Siapa minum air? Sedikit defense dekat belakang Wings. Siapa minum air, Ada guys? shield, bertahan sekiranya Siapa ada duk minum air, duk? Traction pulse. Okay. Woi! Sekais! Sekais sampai! Uish. Lepas Sobret dia lepas Ui, Sekais! mak I kram. Juga dekat tangan Kram. Habislah homeboys, habis. Gas gak si homeboy SRG. Iman cuba teman-teman agar dapat tapi tengok macam mana dia. Tak boleh, Mel, tak boleh, duk. Sekais Sarjo cukup besar. Mati, Mel. Kita upgrade. Ui. Evan berjaya untuk Mati. dapatkan Stormy tapi Innocent membalas dengan menjatuhkan Vel. Mel Cuti juga dah tak ada dalam pertempuran. Ivan. Eman. Wish, Dua pemain apa ni? tinggal saja sekarang ini untuk pasukan Homeboys. Tak seru, Mereka weh. terus-menerus mencari cara bagaimana pembersihan minion ini perlu dilakukan. Tapi nampak macam mereka memilih untuk mengundurkan diri sebab kita masih lagi ada. Tak boleh Momo, Izanami tu lari guys. Tempo softplate keluar. Si Kram flicker dekat Izanami. Untuk MPL M1. Tetapi 161 sial Izanami. Tak hidup tu. Izanami terus saja melakukan poking. Kemudian adanya Donin Light daripada Stormy daripada jarak. Donin Light lagi, Ulti Xavier lagi. Izanami yang masih lagi berterbangan dengan penggunaan Wings by Wings. Tapi tak dilupakan, dihabiskan dengan flicker daripada Cram untuk maju ke pada bahagian depan. Dan terus saja mengambil nyawa Izanami. Kes tu tak sesuai. Mereka perlu untuk berhadapan dengan cabaran yang lebih besar. Lot berada di bahagian top lane. Ya, meninggalkan inhibitor tarik bahagian tengah tapi telah pun berjaya untuk dirobohkan. Mati lagi Izanami guys. Izanami mencari mangsa lagi. Ivan telah ditemukan Innocent. Habis Sekais GG. mencari mangsa lagi tapi pasukan Homeboy cuba untuk bertahan. Double kill untuk Sekais. Sekais tak masuk mencari triple kill. Weh, tapi draft Innocent Airpunk kalah gila. Ai. Twisted. Tak ni aku rasa masalah draft tu. Oleh pasukan Selangor Red Giant Noji Esports. Langkah kanan untuk SRJ memberikan satu mata mengalahkan pasukan Homeboys. Perjalanan masih lagi belum tamat untuk rumah jantan. Masih lagi ada perlawanan kedua untuk kita saksikan adakah mata seri atau kita melihat posisi daripada kiri. Ramainya Lala yang tiba-tiba SRG. Dan walaupun penggunaan Purify daripada Innocent tak nampak macam kena langsung. Tak perlu. Tak perlu. Sebab kita tak ada siapa yang pergi ke belakang walau ada pun. Tiba-tiba Lala ramai guys. Tetapi Tiba-tiba SRG ramai. Tadi awal-awal kan. Tadi awal-awal Homeboys. Pada saat Ya. terakhir, meletakkan Tadi awal-awal Homeboys tu. Xavier di Wah. bahagian adalah kunci kemenangan mereka. Tiba-tiba ramai SRG Jangkakan di mana Tak, kalau kau tanya aku guys, aku tak kisah siapa menang tu. Aku tengok game seru je tu. Ni game tak berapa nak seru sial. Pada thinking tu, let's go tu. damage. Just one thing. Game on, Homeboys. Rasa yang lebih memberikan